Mudarasah ni apa? Ada setengah dia lapan mari muzakarah. Mudarasah mari pada darasah tu belajar mengajar. Bila mudarasah kita nak panggil apa? Kalau Quran tu panggil tadarus. Tadarus Quran, ada yang satu baca, hal lain dengar kan. Lepas tu giliran pula yang ni baca, yang lain dengar. Kalau di mana ada tipak kurang betul, yang ni tegur. Mudarasah. Lepas tu kalau ilmu panggil juga muzakarah. Contoh begini muzakarah. Seperti kalau kita mengaji di pondok, guru mengajar begini, guru sah mengajar, semua pelajar yang ada berapa ratusan pun semua mengaji di guru. Lapisan tinggi, rendah, menengah tak kira, semua mengaji dengan guru. Sudah selesai hak guru, masing-masing belajar mengaji di balai-balai kecil, mengaji di pondok-pondok, siapa nak mengaji dengan siapa aja. Itu panggil bermuzakarah. Ada pula muzakarah bentuk begini. 4-5 orang pakat buat halaqah. Yang ni baca. Kamu baca hari ni. Yang ni baca kitab hurai-hurai. Yang ni ada buat muskil iktiraf. Ini jawab. Yang ni baca. Kalau baca mudarasatuhu boleh tak? Yang ni kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau kata boleh. Apa wajah yang boleh? Tu. Saya panggil bermuzakarah ilmu. Itu tahqiq ilmu. Tu nak menetap, nak mengkejapkan ilmu. Tahqiq. Itu panggil mudarasah. Jadi duk murab mudarasah ilmu tu hukumnya tasbihun. Nama kata subhanallah, subhanallah. Tu kadang-kadang kita nampak ini yang beramal subhanallah. Sebab itu tak boleh ketika majlis duk mengajar begini kita kena bersabah subhanallah. Jangan, kalau tidak balik ke rumah sendiri. Ini kita tak faham masalah. Adalah kata. Kadang-kadang salah. Imam Malik radhiyallahu anhu, murid dia. Dia belajar mengaji dengan dia duduk mengajar orang azan. Dia mengajar Masjid Nabawi orang azan. Bila azan berhenti sebentar sebagai menjawab azan, sudah dia sambung. Kemudian murid dia tutuplah kitab. Kamu nak mana? Dia tanya. Nak ni solat sunat belum qomat. Yang ni lebih pada yang tu. Waktu sunat. Yang ini wajib. Duduklah. Tengok tu. Lepas tu bila qomat, payah terus berjemaah. Tu kan. Nanti kadang-kadang setengah tak faham bila orang azan si pasal dia mengajar tak sudah lagi. Dia tak faham, beri faham dulu. Tu kan susah juga nak aktif gitu.